Bahrul Madhi ni dia ada nama lengkap dia. Bahrul Madhi Mukhtasar Sahih Tirmizi Bilughatil Jawi Al-Malayuwi. Itu nama komplit dia. Bahrul Madhi. Yang bermaksud Bahrul Madhi ni apa dia? Bahru maksudnya lautan. Al-Madhi maksud dia lautan madu. Sebab Syekh Idris Marbawi dia tulis kitab ni waktu tu dia tengah seronok. Dia tengah menikmati pengajian ilmu hadis pada tahap kemuncak. Sebab madu ni kan manis. Jadi dia ni menikmati kemanisan perjalanan menuntut ilmu hadis tu. Okay. Dan sebahagian kita ni mungkin terfikir, sebab apa bagi nama Mazi? Sebab mungkin kita ni terfikir Mazi ni ialah yang kita belajar dalam bab taharah tu. Pembahagian cecair yang keluar pada kemaluan lah. Yang pertama air kencing. Yang kedua air mani. Yang ketiga air wadi. Dan yang keempat air mazi. Dan hukum dia berbeza-beza. Yang tu kita akan belajar bab akan datang lah. Mazi ni ialah nama lain bagi madu yang menunjukkan benefit yang ada dalam madu tu. Yang menarik sebenarnya. Yang memberi kekuatan kepada orang yang ambil madu tu lah, yang consume madu tu.